Sekitar 68 hingga 66 juta tahun dahulu, di dataran luas Amerika Utara Purba, hidup seekor dinosaur yang kelihatan seperti makhluk legenda. Namanya Triceratops, yang bermaksud muka bertanduk 3. Dengan berat sehingga 10 tan dan panjang hampir 9 meter, Triceratops merupakan salah satu herbivor terbesar pada penghujung zaman dinosaur. Ciri paling menonjolnya ialah 2 tanduk panjang di atas mata, 1 tanduk lebih pendek di hidung, serta perisai tulang besar di belakang kepala. Struktur ini bukan sekadar hiasan. Tanduknya berfungsi sebagai senjata pertahanan, manakala perisai tulang tebal melindungi lehernya daripada serangan pemangsa. Dan di dunia Triceratops, pemangsa paling menakutkan ialah Tyrannosaurus Rex. Fosil menunjukkan tanda gigitan pada tulang Triceratops, membuktikan bahawa pertembungan antara dua gergasi ini benar-benar berlaku. Namun, tanduk Triceratops mungkin mempunyai fungsi lain. Kajian pada fosil menunjukkan kesan kecederaan pada tanduk, menunjukkan mereka mungkin juga bertarung sesama sendiri untuk mempertahankan wilayah atau menarik pasangan. Jadi, tanduk dan perisai ini bukan sahaja untuk melawan pemangsa, tetapi juga untuk persaingan dalam kalangan spesies sendiri. Di dataran purba yang penuh bahaya, Triceratops bukan sekadar mangsa. Ia adalah gergasi bertanduk yang mampu mempertahankan dirinya walaupun daripada pemangsa paling terkenal dalam sejarah bumi.